Hai, selamat pagi. Hari ini nak pasang pukat. Kita pasang kemah. Saya dengan adik saya dan juga saya punya anjing Oreo. Ni Oreo. Oreo. Dia pun ikut sekali. Cuba pasang pukat dekat pantai Lutong. Tengok ada ikan ke tak ada ikan. Kita bawa kayu, bawa pukat. Pasang masa ni air surut. Kau dekat naik ya. Tunggu dekat sini. Dia pun mau ikut. Oh, ada gelombang. Sejuk, sejuk air. Air laut rasa sejuk. Hah? Oh, iyalah. Cuy, tinggi yo. Bubuk kan? Okey, bubuk. Oh, ada bubuk. Ada bubuk melompat-lompat. Ada anak udang. Orang Sarawak panggil bubuk lah, anak udang. Dia orang buat belacan. Wih. Tinggi ni. Wow. Tinggi. Okey ke? Kita pacak. Banyak anak udang terbang, melompat-lompat ni. Tu banyak anak udang. Wih. Oh, kat tangan saya ada satu. Makan. Makan terus. Harap-harap ada ikan besar lah. Coba nak makan anak udang. Banyak betul ni. Sini ada satu ekor lagi dekat jari saya. 2 ekor dah saya makan. Kenapa dia melompat-lompat atas tu? Dia terganggu oleh saya. Ni seekor lagi. 2 ekor. Ni ekor kecil dekat jari saya. Makan terus. Ni seekor lagi. Lepas. Pesta betul. Makan terus. Kalau tahu mungkin pukat itu tekan tu kan. Nak terus dalam. Betul kah? Ada sangkut tu. Dah. Ada di sini. Timpo oleh orang selok-seloknya. Tidak lama dari penuh. Jalan ya. Boleh ni. Oh, ni ada seekor. Ini ada. Nak tambah-tambang. Okey. Ada tega ini ada dalam. Ikan kecil dia sakut dekat mulut. Keluar mana ni? Tega mana ni? Coba main kayak mabuk tu kan. Mabuk. Dekat. Ada rasa. Ada rasa. Ada rasa ni. Besar ni. Ada rasa ni. Ada rasa kena tarik ni. Oh ni. Ya. Besar ni. Oh ni dia. Lukang. Dia lihat. Oi. Begini ya.
kuat oh. Ini ngumpul kat dia. Aman je ni. Ini aman. Nak bantah bang. Kau je. Oi lang, padi. Belum pisang. Ui, ketam. Oh ya, tengok. Oh ya. Ketam bunga. Ada. Lain tak berdia. Telah. Ketam pun kena. Dari mana dia masuk? Wow. Mana tu Ini memang confirm ada. Ini lagi. Muat kayak mana lain? Lagi. Kenapa? Ini sama. Spesies sangkut mulut. Itu pos satu aja. Cah atau kaki cut. Tahu kita yang menganggap tahu kita ni kita perlu kita alak dia dah tahu lagi. Isi tu apa? Lagi. Sama. Konsio. Isi yang ada ni. Kembang. Dia orang kembang ah. Awak yang ada tu. Kembang. Dia kan dolek kio ah. Bunyi nak tolak kio no. Hah? Dia paling kan dolek tolak. Kalau main part ke lantai juga. Ha. Oi, ketam. 2 ekor. Oh, dia pergi makan ikan. Jackpot bosku. Terus angkit Dia pergi makan ikan. Ikan selipar bos. Terus angkit tu cedih kan. Habis ikan selipar kena dia. Selipar. Ayo, susah. Baru je lah. Jam 30 minit mesti kita cek ikan selipar hancur lah dia. Biar dia jadi umpan lah. Umpan ketam terus. Kita pakai mah. Oh, hancur semua kena ketam. Hancur ikan kena ketam. Cek tu aja ke jalan. Tak betul ni ya. Ini dah ada ni. Pojok. Ini tali dia tak kira dia kan. Ya ini. Kerong dia. Ini kalau ada sama motor. Masih belum sangkut ni. Tangan. Ha, Sangkutnya lagi. dah mulai. Saya sangkut. Dah sangkut. Terlepas je. Tapi tang bosku. Baru nak cari. Ini cala weh. Oh, satu aja kan. Cala. Wah, ni ketam lagi. 2 ekor ketam. Oh, ini dia makan. Alak lagi. Alak ketam ni lepas ya. Saya keluar terus. Dah ya. Saya ngelik asap dia je. Orang ketam ah. Dah ya. Umpan ketam. Ya kena alak ketam. Ketam ni best. No, yang kaki kiri ah. Ini. Ya, cepat dulu. Hasil pertama kita. Oi, boleh tahan oh. Ketam banyak juga oh.
baru pasang pukat terus tengok dapat hasil macam ni. Boleh lah. Kita balik, rehat sekejap, 30 minit nanti kita tengok balik. Pukul 10, 10.30 tengok. Ini trip ketiga nak pergi tengok pukat. Rio pun nak ikut kan? Rio tak mau ikut lah. Hasil untuk yang ketiga kebanyakan ketam lah. Sekarang dah pukul 6 petang. Dari pagi sampai 6 petang. Muka pun dah merah-merah. Kita pergi cek pukat untuk kali terakhir lah. Lepas tu baru kita tengok berapa banyak hasil kita dapat dari pagi sampai ke petang. Okay, let's go. Okay. Dapat 3 ekor saja petang ni. Tak banyak. Rupa-rupanya ada satu ketam lagi sangkut dekat pukat. No fish. Just Oh, 3 fish. okay. Only one carp, huh? Yeah, only one. Halo. Aha. Hilang. Habislah. Give me one photo. Oh, no, take photo. Oh, take photo. Okay, I'm from Delhi, New Delhi, India. Oh, India. New Delhi. Delhi. My Oh. brother-in-law is working sale. New Delhi. New Delhi. New Delhi, Oh, that's big city, huh? big city. Yeah. Okay, thanks. Okay. Oreo. Ada. Gaduh tapi dia gaduh ni. Jadi Ya.